Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat bersama-sama untuk menzahirkan upacara sambutan ketibaan kapal selam pertama negara, kapal Diraja Tunku Abdul Rahman ke tanah air. Sebagai sebuah projek nasional, kita berharap agar aset strategik yang berteknologi tinggi ini dapat dijaga dengan baik dan digunakan sepenuhnya bagi memastikan TLDM sebagai sebuah angkatan laut yang mampu memelihara keselamatan maritim negara. Sesungguhnya, pemilikan kapal selam membuktikan negara mampu mengendali dan setanding dengan angkatan laut yang bertaraf antarabangsa. Akhir titah, beta sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas pada warga kapal Diraja Tunku Abdul Rahman serta TLDM kerana berjaya merealisasikan impian negara. Beta berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kurnia dan kesejahteraan hidup yang berpanjangan serta mengurniakan keselamatan kepada saudara-saudara dan keluarga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia. Nanti puan duduk kat sini juga kan? Saya tu tak